Bawalah aku pergi kemana saja. Kuala Lumpur. Pergi Kuala Lumpur, kau balik kampung balik, kau kena bawa bakal isteri kau. Mak tak kira siapa dari mana pun. Abang nak pergi tinggalkan T. Nanti kalau lama kita dah tak jumpa macam mana? Seminggu. Boleh? Betul. Kuala Lumpur. Aku dah datang kau dah. Aku kenal Lim, aku nanti Lim. Yang berdiri Lim. Aduh, dah nampak dah. Dah nampak dah tu. Kau pernah datang kat KL ke apa? Tak. Habis tu? Tengok dalam TV. Kau tengok Lim tu, lampu berkelip-kelip. Yang sebelah sana kembang kuncup. Ini bil elektrik siapa nak bayar ni? Kalau nak jadi orang KL, rambut kena kasih colour, kena kasih pacak, baru boleh pergi serang KL. Aku ni nak pergi jumpa Nadia. Maafkan saya, boleh saya masuk? Salim kata boleh masuk. Osman ni anak toke kelapa sawit tau. Mak aku banyak duit tau. Bagi 4,000, lingkup. Bagi lagi 5,000 pun selesai. Dekat KL ni semua benda nak kena bayar, Mak. Kencing pun kena bayar, Mak. 50 sen tu. Kau jangan nak cerita macam-macam. Kalau kau rasa nak terkencing, kau balik kampung kau kencing. Pancit ke tayar bang? Bukan pancit lagi tau. Dah pecah tayar tu. Ya ke abang? Anak dia sayang sangat ke abang. Nina, lu ada jual ayam ke? Alah, apa ayam lu mau? Itu ayam kira 1 kilo berapa? Saya nak tengok Kuala Lumpur. Kalau boleh nak jadi orang Kuala Lumpur. Bagus. Ingat Man, kalau nak jadi orang KL, tak boleh sewin. Cerita sini habis sini lah